Tapi pada masa tu Inggeris kata, kalau dia orang ni kami kena hantar balik, kami tak boleh bagi kemerdekaan. Nak merdeka, kena terima mereka sebagai warga negara. Ini cerita panjang lah. Lepas daripada mereka nak buat Malayan Union, tuan-tuan, orang Islam dah mengamuk, bersama 41 persatuan mengamuk, tuan-tuan, berusaha keras, tuan-tuan, kerana Malayan Union paling bahaya. Sebab mereka bincang di London, mereka tak panggil raja-raja Melayu dan mereka tak panggil pembesar-pembesar Melayu Islam untuk bermesyuarat bagi melaksanakan Malayan Union, kerana Malayan Union adalah nak membuang kuasa-kuasa sultan, nak meninggalkan sultan, macam berada di Indonesia, tuan-tuan. Lepas tu saya sekarang ni, saya tak apa marah dengan Cina dengan India ni. Saya marah hak duk bela tu. Oh, saya tak boleh tahan dah. Muka sama aku, hidung tepek macam aku. Saya cakap, Ustaz, tak boleh lah gitu, kita kena open lah Ustaz, bagi sama rata. Tuan-tuan, dalam Islam tidak ada sama rata. Dalam Islam ada keadilan, tuan-tuan. Sama rata tak boleh. Sama rata salah. Mana boleh sama rata? Sama rata ni apa? Semua bagi sama rata. Anak laki-laki bagi songkok, anak perempuan bagi songkok. Gila ke apa, tuan-tuan? Saya punya kepala, saya dia 23. Saya ni kepala besar sikit. Kan, bukan batu ada dalam, bukan, kepala besar sikit, tuan-tuan. Kalau pakai kepiah kecil-kecil ni tak boleh masuk. Songkok kecil-kecil tak boleh masuk. Kena beli besar. Tiba-tiba orang kata, Ustaz, mesti sama rata lah. Ustaz, saya 21 sama orang lain lah. Saya tanya, nota kaki nak tak? Saya tanya soalan tu. Tak boleh sama rata. Sebab tu orang faham benda ni. Macam mana kita nak bangunkan ummah, tuan-tuan? Jadi sebab tu, cuma hari ni saya nak betulkan, kalau orang kata kita tak rajin, kita tak kuat, kita sedang rajin sekarang ni, tuan-tuan. Anak-anak Melayu kita, Islam kita hari ni sedang fight. Mereka sedang bina sistem, tuan-tuan. 20 tahun lagi kalau ceramah begini diteruskan, 20 tahun lagi bangsa dan agama ini akan kembali beat dengan bangsa-bangsa lain dalam bentuk keadilan dan sejagat. Kita tak nak rampah orang, kita tak nak kacau orang lain punya hak. Kita nak, kita ambil balik dengan kekuatan, kepahaman dan asabiah yang positif yang disebut oleh Ibn Khaldun kepada kita, tuan-tuan. Kalau ada yang tu balik, 20 tahun lagi kita akan naik balik. Tapi kita tak bimbang. Cuma hari ini kita bimbang apabila akar bangsa itu, iaitu sejarah, diracun. Itu kita bimbang. Hari ini insya-Allah selagi ada orang-orang yang mengaji sejarah. Saya ni kebetulan sama master, tuan-tuan. Tu saya dapat access balik di UKM. Kalau saya tak sama master, saya pun tak tahu juga cerita-cerita ni. Tapi bila saya dapat masuk perpustakaan, dapat jumpa dengan pensyarah-pensyarah, kita boleh berkomunikasi, tengok-tengok berapa-berapa risalah yang diambil. Yang paling mustahak, surat-surat, perjanjian-perjanjian yang diambil daripada luar tu, diwak balik. Surat-surat itu membuktikan kita adalah satu bangsa, agama yang sangat kuat. Orang takut dengan kita sebab tu orang membuat perubahan kepada sejarah.